Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya duduk kat Jelai lah. Jelai Batu Kurau, Taiping, Perak. Ni kat Sungai Aitan ni. Sungai Aitan, Jelai Batu Kurau, Taiping, Perak. Ni Latik punya apa? Siri Latik kawan saya dulu lah buat tapak ni. Tengok sekarang dia maju tengok. Latik dulu kawan saya, kawan sekampung. Main goli semua sekalian. Sekarang dia buat sila ni tengok. Dia buat sila cantik nampak. Latik. Ni saya dengan apa? Anak-anak sewa lah. Sewa ni tengok dengan rumah saya tu. Tu anak-anak saya bawah tu kan. Kami sewa ni bilik ni lah. Sewa di atas ni tu mandi cucu saya mandi tu. Itu ni. Ini menantu saya nak pergi mancing. Nak pergi mancing ke tengah tengok. Saya ambil daripada atas ni, sila atas ni. Ni bilik saya. Cucu saya dah ini bilik saya ni di atas ni. 2 tingkat. Kami sewa ni dia ada 360 lah. Sewa di atas ni. Ni. Pasang di atas, ambil atas kan. Tu nampak sungai cantik nampak. Ni kampung saya ni Batu Kurau. Kampung Jelai, kampung Aitan ni dulu tempat sungai ni tempat saya duduk apa? Saya duduk tangkap ikan dulu, jalan ikan lah, tembak ikan lah. Sungai ni lah. Sungai Aitan ni. Saya ni duduk belah atas ni. Saya sewa belah atas. Anak saya sewa. Semalam saya akan sewa kat Penang. Kat Tanjung Bunga Penang. Tepi laut juga. Ini raya-raya ni kami balik kampung berjumpa keluarga semua. Macam tu lah cara dia. Anak saya sewa selia ni. Yang ikan nampak. Cantik ikan ni. Sungai-sungai dia nampak. Nampak cantik. Nampak suasana tu cucu saya tu. Tu anak saya yang pakai sengkut tu, anak saya tu. Basuh kan. Cucu saya tu. Ini bawah lah. Dia mancing. Nak mancing, siap nak mancing tu. Tapi kat tengah. Okey lah. Tu dah saya dapat ambil untuk kenangan saya. Penuh sila ni, penuh ni semua ni. Tu macam durian semua tu. Petai durian, semua bukit-bukit ni. Okey lah. Untuk kenangan lah. Untuk kenangan Pak. Cantik sekarang. Dulu di sini tak maju ni. Dulu kampung tak maju sekarang. Tengok lah. Ramai orang daripada Johor. Saya tengok. Daripada Pulau Pinang datang. Daripada Johor. Berapa-berapa tempat datang ni. Okey, saya masuk dalam lah. Untuk nak. Tu saya tengok belah bawah ni, belah atas dia. Ni belah atas sewa-sewa sini kan. Ni saya sewa kat sini, belah atas. Kau boleh lah sewa kat sini. 300 lebih apa. Tapi puas hati lah dengan apa. Dengan ada sungai semua, puas hati lah. Puas hati dengan sungai semua kan. Saya tunjuk bawah. Ni katil dia boleh duduk ni, boleh duduk 2 orang. Kan. Ini boleh 1 orang duduk di atas. 3 orang di atas. Jadi bawah pun lebih kurang 4-5 orang duduk di atas ni. Nampak ni saya ambil waktu suasana dia punya tempat dia. Turun tangga 10 anak tangga lah. Turun 10 anak tangga. Turun. Ini belah bawah dia. Ini belah bawah. Situ boleh tidur seorang. Situ 2 orang. Ni tempat belakang ni. Tempat dia apa? Saya duduk ni. Okey ya, saya ambil gambar lagi. Kita tengok suasana tempat dia. Okey. Siap dengar ada peti ais semua. TV, peti ais. Bilik air 2, 1. Kanan, kiri bilik air. Ni belah belakang dia. Ni belah belakang dia nampak. Cantik belah belakang, pokok-pokok nampak. Belah belakang dia. Ni belah belakang dia. Cantik itu surau. Itu surau. Itu kereta anak saya, itu surau. Surau. Tengok. Kawasan dia belah belakang dia. Tengok burung-burung seronok. Burung-burung. Burung murai tu. Pokok-pokok tuan duri. Ni surau atas tu. Itu motor saya. Saya naik motor. Inilah motor saya. Saya naik motor lah. Ni suasana belah belakang dia Pak. Cantik. Ni dusun durian semua tu. Burung-burung nampak. Burung bunyi nampak.
Burung pun suka. Dia kalau burung saya panggil, saya datang burung-burung ni. Dia kalau saya panggil, dia datang. Saya ambil kan, belakang ha. Okey, itulah saya tunjuk tempat dia. Suasana tempat dia ya. Ini sewa. Tunjuk belakang dia ya. Okey, saya tunjuk ya. Latik. Sewa latik. Ini belakang dia, tempat dia. Ini suasana air dia. Nampak? Air dia. Cantik mak, sungai mak cantik. Sungai. Oi, cucu saya duduk sebelah sana nak kita. Bye-bye tu. Bye-bye. Bye-bye tu ah. Duduk okey. Mai mandi lagi ah. Mai mandi lagi. Mandi lagi ya di sini. Mai mandi lagi. Okey, suasana sungai dia. Atas nampak. Suasana boleh tengok sana di atas sana. Boleh round tengok. Sini round tengok. Tempat dia. Suasana tempat dia. Surau di atas tu. Susun durian sana surau. Susun durian. Tapi tengok atas dia. Di atas ni batu hampa ni. Dipanggil batu hampa. Batu hampa. Sinilah dia dalam sikit air dia. Ini dalam sikit ya. Oh, adik tak pakai spender ya. Tak pakai spender. Aduh, ya ni mandi. Sungai sana belah atas nampak tu. Ini di Sundurian sana, petai, Sundurian sana. Okey, kita jalan tengok round ya. Nampak. Ni kampung saya ni. Kampung Jelai. Rumah saya lebih kurang dalam 1,5 kilometer pada sini. Pada kepala jalan masuk tu kan. Itu rumah saya lebih kurang 1,5 kilometer daripada sini. Ni suasana air dia. Suasana air dia. Ya. Bukit nampak cantik pokok durian tu. Bukan pokok hutan tu, pokok durian tu. Atas bukit tu. Tu surau atas tu. Pokok durian sana. Jadi, jalan tengok lagi ya. Jalan tengok. Ni. Satu. Nombor 2. 1, 2, 3. Yang nombor 4 saya sewa. Saya sewa nombor 4. Ni. Sekejap lagi kita mancing. Kita mancing malam lah ikan nampak. Ni. Nak mancing. Pi mancing dulu sekarang. Pi mancing dulu tengok ni. Tengok nanti kita nak tengok ikan tu. Dah satu. Pi mancing satu dulu tengok. Nak mancing ni nanti kita makan ikan tengah. Okey ya. Tak ada orang mandi petang. Cucu saya mandi lagi ya. Bye. Bye. Tengok Wan. Tengok Wan. Tengok Wan. Tengok Wan. Okey. Okey, masuklah rumah ni. Nombor berapa ni kita punya rumah ni? Tak ada tulis tak? Nombor berapa nombor ni? Kita punya duduk tepi. Tak ada tulis lah nombor berapa kita punya apa. Okey, masuklah rumah lah. Okey. Tengok macam orang dah nanti, tapi ada juga lagi.